Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam madani. Nama saya Muhammad Firdaus Rakil bin Muhammad Ridwan. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Tengku Muhammad Iskandar 1. Kod sekolah saya JBB 6018. Cita-cita saya adalah menjadi seorang guru. Saya merupakan ketua murid di sekolah saya. Hobi saya adalah membaca buku komik. Pada hari ini, saya rasa bangga kerana dapat berkongsi resensi buku yang bertajuk Tembok Tidak Tinggi. Novel Tembok Tidak Tinggi merupakan sebuah novel yang syarat dengan pemikiran kritis, semangat perjuangan dan kesedaran sosial. Ditulis oleh tokoh wartawan dan sastrawan terkenal tanah air, A. Samad Ismail. Karya ini memperlihatkan kepekaan pengarang terhadap realiti masyarakat serta pergolakan jiwa manusia dalam menghadapi cabaran kehidupan. Novel ini bukan sekadar penceritaan biasa, malah menjadi wadah untuk menyampaikan mesej tentang kebebasan, keberanian dan nilai kemanusiaan. Secara keseluruhannya, novel ini mengangkat persoalan tentang tembok yang wujud dalam kehidupan manusia. Tembok yang dimaksudkan bukanlah semata-mata tembok fizikal, tetapi tembok yang lebih kepada bersifat simbolik seperti perbezaan darjat, ideologi, pemikiran dan ketakutan dalam diri. Tajuk Tembok Tidak Tinggi membawa maksud bahawa setiap halangan atau batasan sebenarnya boleh diatasi sekiranya seseorang itu berkeyakinan tinggi dan berfikiran terbuka. Pengarang ingin menegaskan bahawa tiada halangan terlalu tinggi untuk ditembusi jika manusia berusaha dan berfikiran terbuka. Dari aspek tema, novel ini menonjolkan tema perjuangan dan kebebasan. Watak-watak dalam cerita digambarkan berhadapan dengan tekanan hidup, sama ada tekanan sosial, politik maupun konflik dalaman. Mereka berusaha mencari makna kebebasan dalam kehidupan yang serba mencabar. Konflik yang dipaparkan bukanlah semata-mata konflik luaran antara individu dengan masyarakat, malah konflik dalaman yang memperlihatkan pergolakan emosi dan prinsip. Hal ini menjadikan jalan cerita lebih realistik dan dekat dengan pembaca. Watak dan perwatakan dalam novel ini digarap dengan teliti. Watak utama digambarkan sebagai individu yang berprinsip, berani dan tidak mudah tunduk kepada dan tidak pernah tunduk kepada tekanan. Watak-watak sampingan pula memainkan peranan penting dalam menggerakkan plot serta memperlihatkan pelbagai ragam masyarakat. Dari sudut plot, novel ini berkembang secara tersusun dan tidak terlalu tergesa-gesa. Peristiwa demi peristiwa disusun dengan baik sehingga membentuk satu kesinambungan yang jelas. Pengarang bijak membina konflik dan seterusnya meleraikannya dengan cara yang matang. Teknik imbas kembali dan dialog yang berkesan membantu pembaca memahami latar belakang dan motivasi setiap watak. Gaya penceritaan yang bersahaja tetapi tajam menjadikan novel ini mudah difahami walaupun syarat dengan mesej yang mendalam. Antara kekuatan utama novel ini ialah penggunaan bahasa yang padat dan berisi. A. Samad Ismail tidak menggunakan bahasa yang terlalu berbunga-bunga. Sebaliknya, terus dan tegas. Gaya bahasa ini sesuai dengan tema perjuangan yang diketengahkan. Selain itu, simbolisme tembok sebagai lambang halangan menjadikan novel ini lebih bermakna dan membuka ruang yang luas kepada pembaca. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa bahagian yang mungkin dirasakan agak berat oleh pembaca muda kerana perbincangan isu yang serius dan memerlukan pemahaman mendalam tentang konteks sosial. Namun, hal ini sebenarnya menjadi nilai tambah kepada novel kerana ia mengajak pembaca berfikir secara kritis dan berfikiran terbuka. Secara keseluruhannya, novel ini merupakan karya yang wajar dibaca oleh pelajar dan pencinta sastra. Novel ini bukan sahaja menyampaikan kisah yang menarik, malah mengandungi mesej moral yang kuat tentang keberanian, keteguhan prinsip dan keyakinan diri. Karya ini membuktikan bahawa sastra mampu menjadi medium yang kuat untuk menyuarakan suara masyarakat dan membina kesedaran tentang erti kebebasan serta kemanusiaan. Antara pengajaran utama dalam novel karya A. Samad Ismail ini ialah kita haruslah berani mempertahankan prinsip dan kebenaran walaupun berhadapan dengan tekanan. Selain itu,
Setiap halangan dalam hidup boleh diatasi dengan keyakinan dan usaha yang berterusan. Kita juga perlu berfikiran terbuka serta tidak mudah prejudis. Nilai ketabahan, kejujuran dan semangat perjuangan amat penting untuk membentuk masyarakat yang adil dan harmoni. Sekian, terima kasih.